Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Apa khabar korang semua? Minta maaf kepada korang semua, saya ni jarang sangat buat video. Hari ni baru nampak muka saya guys. Okay. Saya sebenarnya malu lah nak tunjuk muka kan. Tapi hari ni saya beranikan diri sebab saya dah ada stand ni. Saya gunakan stand saya untuk rekod video. Okay korang, produk arus saya ni dah lama saya tak update tentang produk arus. Jadi hari ni saya nak bawa produk arus saya ni pergi tukar minyak Excel belakang. Minyak Excel belakang dengan minyak gearbox. Dia ada guna dua minyak lah. Jenis dua minyak gearbox dengan minyak Excel belakang. Jadi, kalau nak tahu adakah produk arus ni gunakan minyak Excel belakang, stay tune dekat video sini sampai habis guys. Pada korang yang baru tengok YouTube saya ni, tolonglah tekan butang subscribe korang. Jangan tak tekan butang subscribe, like, share dan komen guys. Okay, saya tahu banyak sangat supporter tentang. Okay, ni barang yang saya nak tukar lah, minyak Excel belakang. Untuk produk arus saya gunakan minyak daripada Toyota lah. Okay, ni minyak untuk Excel belakang. Ini minyak gearbox produk arus. Okay, kita pakai 3 botol untuk minyak Excel. Minyak gearbox pun 3 botol guys. Okay, nanti kita tengok macam mana. Daripada sejak beli saya tak pernah lagi tukar minyak gearbox dia dengan minyak Excel. Jadi hari ni saya nak bawa dia pergi tukar minyak Excel belakang lah, sebab dia tarik belakang. Sama juga dengan Toyota Nova. Toyota Nova tu saya dah buat dah untuk tukar minyak Excel belakang. Jadi arus ni kena tukar lah. Saya pun tak pasti dia orang pernah tukar ke tak pernah tukar. Dan tukar minyak gearbox. Itu hari dah tukar minyak hitam. Jadi minyak hitam tu masih belum sampai masanya. Jadi kita tukar minyak Excel dulu lah, sebab saya tak tahu, sebab tak ada rekod pun untuk produk arus ni dah tukar ke belum. Sebab yang ni bulan 12 tu hari saya tukar 68,000 engine oil ni. Next punya servis, sebab tu hari saya servis 58,000. Jadi ni minyak engine. Jadi minyak engine tak perlu tukar lah, sebab dia tak ada rekod pun untuk minyak gearbox dekat sini. Jadi hari ni saya nak bawa pergi tukar minyak gearbox dengan minyak Excel lah. Masih lagi 65,000. Okey, masih lagi 65,000. Maknanya lagi 3,000 lebih macam tu lah untuk kita tukar minyak gearbox, minyak hitam. Jadi kita tukar dulu minyak Excel belakang. Kita tukar dulu minyak Excel belakang dengan minyak gearbox guys. Stay tune dekat video saya ni. Okay, sejak beli kereta aku ni, aku tak pernah lagi tukar minyak Excel dengan minyak gearbox ni untuk produk arus. Jadi hari ni aku tak bawa kereta aku ke PD Lukut tu, sebab aku tak ada masa, agak jauh. Jadi aku beli kat kedai spare part seperti biasa, dekat kedai spare part dekat Kedileng, sebelah restoran KL Bistro. Kat situ korang kalau nak cari barang spare part, korang boleh pergi kat situ, sebelah KL Bistro punya kedai. Restoran KL Bistro sebelah dia. Jadi korang boleh cek Izam kat situ. Apa saja barang kereta yang korang nak, spare part semua dia ada guys. Okey, jomlah kita pergi bengkel. Sensor total body dah sekali dia. Okey korang, dah siap dah tukar minyak gearbox tu. Buat permulaan ni angka tu cakap tukar 10,000. Lepas 10,000 tu tukar balik minyak gearbox. Sebab itu hari kan aku beli kereta ni, aku tak pernah tukar, tak pernah tengok minyak gearbox tu. Jadi minyak gearbox dia tu agak hitam lah tadi. Memang hitam siut, hitam sehitam-hitam ni minyak dia. Memang dah gelap gila dah colour dia. Okey, baru ada rasa ringan. Kalau kita tak tukar minyak gearbox tu, aku akan rasa berat sikit lah. Lepas tu aku terasa berat. Okey,
Jadi sekarang aku dah terasa ringan sikit. Minyak XL tu next time tukar, sebab ada dia orang tak ada alat pump untuk masukkan minyak tu ke dalam XL. Jadi aku terpaksa lepas ni 10,000 aku tukar terus dengan minyak XL tu lah. Kan, lepas 10,000 tukar minyak gearbox ni, sampai mileage 10,000 esok aku tukar sekali dengan minyak XL tu. Okey, kena cari tempat yang ada pump untuk pump masuk minyak tu ke dalam XL. Jadi angka ni tak ada alat tu. Terpaksa aku tangguh untuk next 10k akan datang. Jadi bila dah tukar minyak gearbox ni, aku rasa tak ada rasa, orang kata apa, cuak lah. Tak ada rasa macam, orang kata rasa macam takut-takut. Takut gearbox dia agak kecil, minyak dia 2 liter setengah je guna guys. Minyak dia memang sikit je guys. Okey, jadi saya nak bawa arus ni pergi basuh lah, sebab hari saat Jumaat ni saya nak ke Kuantan pakai arus. Okey, kita basuh dulu sebelum balik. Okey, dah siap cuci kereta semua. Mungkin next punya servis untuk minyak gearbox 10,000 next akan datang. Kita akan tukar sekali minyak XL tu lah, sebab nak kena cari tempat yang ada pump. Jadi terima kasih kerana sudi menonton video aku yang ni. Kita harap korang yang tengok video aku ni, okey, harap korang yang tengok video aku ni tolong tekan butang subscribe, tanda support korang dekat channel YouTube aku ni. Sebab yalah, kita nak bagi aku semangat. Sebenarnya aku tak ada semangat sebab phone aku selalu full storage. Jadi aku terpaksa cari kamera lain. Nak cari modal pun nak kena buat video juga. Harap korang doakan aku supaya aku dimurahkan rezeki untuk aku dapat cari modal untuk beli kamera balik, kamera yang lain pula. Okay, jadi tolong support, tekan butang subscribe, tengok iklan sampai habis. Kita jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum.